Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah, Kak. Ingat kita orang ni budak kecil ke? Kamu berdua kan puasa? Puasa. Halah, tak apa. Orang tak tahu. Dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawarin dah ni. Kejap. Alah, bersoleklah tu. Opa, kawan Upin kan, dia puasa 1 hari, dapat RM1. Jadi kau, Opa? Fahamlah, Opa. Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyak tak? Boleh. Okey. Ini lembu, tak mau kah?